kumpulan satu sesi secara individu, tapi memang akan dikumpulkan terus dalam kumpulan seperti ini. Itulah saya cakap tadi. Untuk sesi pertama, seorang tengok seorang, seorang tengok seorang. Tapi diam saja, tak boleh bercakap. Okey. Saya apa nama tadi? R. Okey. Saya R. R tu apa maksud dia? Pemeriksa. Q. Ketua pemeriksa. Susunan dia akan macam tu. Macam mana susunannya? Okey, dah kedua. Jadi susunan meja dia tak macam ni. Dia akan seorang calon satu meja. Kedudukannya tak serapat ini dengan Q dan R. Dia ada gap nanti. Dan jam akan semua calon boleh nampak. Sama ada Q susun dekat sini, letak jam dekat sini. Kalau di belakang ni calon ni tak boleh nampak. Jadi kita pilih yang strategik, sama ada di belakang Q ataupun di belakang R. Jadi calon kebiasaannya calon A, B, C, D macam tu. Ada tag dia nanti. Jadi bila cikgu ataupun calon dah duduk di meja ni, kertas memang dah disediakan, cikgu hanya bawa pensel ataupun pen. Dan kertas soalan untuk setiap calon A, B, C, D itu memang dah ada atas meja. Setiap orang akan ada kertas soalan. Sebab soalan tak sama kan. Calon B tak tahu soalan untuk calon A. Calon semua calon tak akan tahu soalan mereka. Tak ditayangkan macam ni. Ya. Dia akan macam paper tu sulit. Jadi setiap calon dia akan dapat bahagian dia sendiri. Baiklah, jadi bila situasi macam ini, jadi setiap calon jam akan dibunyikan. Jadi contoh dia tadi, anda diberi masa 1 minit untuk bersedia. Kalau kita lihat dekat kertas yang ujian itulah, anda diberi masa 1 minit untuk bersedia. Bila disebut bersedia, jam akan masa akan diambil. Bila 1 minit, cikgu terus catatlah daripada soalan yang cikgu dapat. Dan nak tanya cikgu, macam cikgu calon D takut je. Susunan dia nanti macam ni lah cikgu. Calon A, B, C, D. Dia macam akan dipanggil dahulu baru akan menjawab ke macam mana? Dari bilik kuarantin sebelah, pengawas yang menjaga tu akan suruh cikgu ke bilik ujian. Okey. Jadi 4 orang ikut senarai nama. Dia akan buat A, B, C, D. Pengawas akan bagi tahu cikgu di mana tempat duduk cikgu. Jadi bila dah masuk bilik ujian, dah ada tagging atas ni A, B, C, D, jadi cikgu duduklah di situ. Di hari kejadian baru cikgu tahu siapa siapa dalam B, kumpulan cikgu juga. Mungkin cikgu kenal, mungkin cikgu tak kenal siapa bersama dengan cikgu dalam satu kumpulan. Jadi untuk bahagian pertama, biasa untuk individu. Jadi bila saya sebut, anda diberi masa sebab Q akan baca dulu tugasan, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi TMK dapat membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Bincangkan. Macam itulah situasi dia cikgu. 1 minit dari sekarang. Jadi bila 1 minit dari sekarang, jam akan ditekan, stopwatch tu, cikgu catatlah. Jangan buat karangan seperti yang Cik Azizi kata, main point je. Main point cikgu, 1 minit, loceng akan dibunyikan. Jadi semua pen letak bawah. Kemudian terus Q akan bagi tahu untuk calon A, barulah yang lain tu dengar, baru tahu apa soalan calon A, apa soalan calon B. Kita boleh mula? Cuba anda yang tekan tu. Masa calon lain bercakap, cikgu tak boleh menulis lagi ya. Cikgu tengok saja. Ataupun cikgu tengoklah isi cikgu tadi. Apa yang nak aku cakap ni. Cikgu boleh berfikirlah kiranya. That's why saya bagi tahu. Calon pertama ni sangat beruntung. Dia habis awal, tapi dia untuk dia bersedia tu kurang sikit berbanding dengan calon B, C dan D. Okey, cikgu boleh tengok soalan dekat situ. Calon A, calon B, calon C, calon D. Cuba cikgu tulis dulu. Tulis yang tu je lah. Dapat merangsang, dapat meningkatkan, dapat mempercepat dan dapat membantu.
berkaitan dengan TMK, dan pastikan perbualan ataupun apa yang dipertuturkan adalah berkaitan dengan tajuk tadi. Baiklah, sedia cikgu Jadi situasi sebenarnya nanti baca inilah. Q akan berada di sana. Tugasan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dapat membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Bincangkan. Jadi logam pertama akan dibunyikan, cikgu mulalah mencatat. 1 minit dari sekarang. Q dah sebut masa terdamat, cikgu letaklah pen tu. Untuk calon A, ulaskan cara teknologi maklumat dan komunikasi dapat merangsang kreativiti guru. Kita cakap sini. Bercakap terus. Sebab tak ada mic dibagi dengan cikgu, saya pun tak akan pakai mic lagi. Tapi dekat sini cikgu pakailah supaya boleh dengar. Dah macam tu dia terus mula lah. Bila saya kata calon A, calon A bermakna calon A, Q akan sebut nanti ulaskan cara teknologi maklumat dan komunikasi TMK dapat merangsang kreativiti guru. Jadi cikgu terus sebab masa terus berjalan. Okey, untuk teknologi maklumat membantu guru adalah untuk meningkatkan kreativiti, untuk membantu guru untuk membuat ABM yang mudah, dan apabila kita gunakan ABM TMK, dia akan memudahkan guru untuk mendapatkan maklumat, dan dari situ kita akan sediakan dalam bentuk slide ataupun satu bentuk permainan, dan dia akan memudahkan guru untuk memberi ataupun pengajaran kepada murid tersebut. Jadi itu dapat memudahkan murid lah. Contohnya lah, kita gunakan bahasa ataupun huruf suku kata, kita menggunakan suku kata yang mudah. Contoh suku kata kita gunakan slide SU. Kita menggunakan slide itu, kita akan gabungkan dia dan dapat memudahkan murid untuk membaca. Kita akan buang TMK ini dapat memudahkan satu aktiviti atau satu game. Suku su tambah su jadi susu. Kita akan buat satu game untuk memudahkan guru untuk dalam pengajaran guru tersebut lah. Bagi saya TMK ini dapat memudahkan kerja guru dan kreativiti guru untuk merancang pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif lah bagi saya. Okay, bagi saya itu yang saya dapat rumuskan dalam perancangan merancang kreativiti guru dalam TMK. Nah, itu 2 minit. Selagi masa berjalan mesti bercakap. Ya. Cikgu dengar. Okey. Dia macam sekejap bunyi 2 minit kan. Tapi dia dah tak tahu nak cakap apa lagi. Okey. Mungkin sama-sama tu kami akan berikan tips-tips tertentu kan. Baik. Kalau kita dengar Cikgu Christopher tadi dia terus jawab. Kenapa tidak Cikgu bagi tahu terima kasih dulu. Terima kasih kepada Q dan A. Sebut Q dan A. Okay. Kan saya beritahu tadi kita kena gunakan bahasa berbudaya, bahasa Melayu tinggi kan. Kita gunakan sapaan begitu. Selamat pagi kepada semua.
Baiklah, pada hari ini saya akan membahaskan ataupun membincangkan tentang satu tajuk yang diberikan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi, TMK dapat membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi saya, TMK ini dapat merangsang kreativiti guru. Mengapa? Baru diterangkan. Cikgu kena ambil masa. Kalau laju sangat, habis terus idea tu. Satu. Tak apa. Ni kita apa? Kita kena berlatih jugalah. Cara untuk kalau dalam kepala cikgu ada pantun tertentu lah. Buat cempedak di luar pagar. Ambilkanlah tolong jorokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Baiklah. Begitu. Kan pantun tu menyatakan bahawa saya ni baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan lah. Bahasa apa budaya? Bahasa berbudaya itu sangat tinggi lah juga, maka cikgu dapat nanti sebab menggunakan bahasa berbudaya. Dan bagi saya pantun itu sangat sesuai sebab kita nak cakap ni, kalau salah tolong ajarkanlah saya. Tapi saya cakap saja. Sebut pantun tu dah 15 saat ataupun 20 saat kan? Untuk menghabiskan masa. Tapi janganlah pantun tu sepanjang masa sebab kita nak isi juga. Sebab kadang-kadang isi yang ditulis dalam 1 minit tu kadang-kadang satu je kita dapat. Okey? Baik, seterusnya. Baiklah, jadi saya tambah tips itu. Jadi setiap apa yang kata sapaan tu tadi ataupun yang pantun yang seperti yang Cik Sisi bagi tahu, semuanya ada markah juga. Sebab dalam ujian bertutur ini ada 8 kriteria akan kita nilai. Jadi setiap kriteria itu ada markah-markah ataupun wajaran-wajaran tertentu. Jadi dalam masa 2 minit itu gunakanlah dengan semaksimal. Cikgu sebut betul-betul sebab adanya kriteria sebutan kefasihan, Jeda, yang prosodi itulah semuanya akan diambil kira. Yang ekstra ada tadi bila berpantun. Pantun 2 keraka, 4 keraka, jangan sampai 12 kerat. Ya, boleh cikgu? Okay. Jadi bila dah calon A tadi dah habis, dah begitu, jadi Q akan terus Q akan beritahu terima kasih calon A, calon B. Ulaskan cara teknologi maklumat dan komunikasi TMK dapat meningkatkan motivasi guru. 2 minit dari sekarang. Boleh kenalkan diri pakai nama. Okay, Pak, terima kasih diucapkan kepada Q dan R kerana memberi peluang dan laluan kepada saya pada hari ini untuk sama-sama berada dalam bilik yang mulia ini bagi menduduki ujian UPBMG 2026. Baik. Soalan yang diutarakan ataupun soalan yang telah saya dapatkan pada hari ini iaitu bagaimana cara TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi dapat meningkatkan motivasi guru. Baik, pada pandangan saya guru dapat TMK dapat meningkatkan motivasi guru yang pertama sekali bagi pandangan saya kepada seperti diri saya sendiri, guru yang agak kurang mahir dalam menggunakan teknologi dan maklumat dan komunikasi ini, ianya dapat meningkatkan motivasi saya yang pertama sekali dalam penghasilan grafik ataupun bahan bantu mengajar yang boleh digunakan dalam sesi PDP. Contohnya kita boleh menghasilkan satu slide pembentangan ataupun poster tentang sesuatu tajuk yang kita ajar pada hari ini. Jadi dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi seperti kecerdasan AI, saya dapat menghasilkan satu poster ataupun bahan bantu mengajar yang sangat cantik dalam masa yang sangat singkat. Jadi dalam masa yang sama, motivasi saya sebagai seorang guru dapat meningkat kerana saya dapat menghasilkan sesuatu yang sangat cantik untuk saya yang kurang mahir dalam menggunakan TMK ini. Jadi selain daripada motivasi saya yang meningkat, dalam masa yang sama saya dapat menarik perhatian dan juga fokus murid saya untuk mengikuti sesi
berhenti terus kan macam mana? Teruskan saja. Jadi untuk mengikuti sesi PDP saya pada masa tersebut. Jadi saya sebenarnya ada banyak lagi poin ataupun yang saya hendak sampaikan, namun masa sangat mencemburui diri saya ini. Dengan itu sekian dahulu apa yang hendak saya bentangkan. Terima kasih. Okey. Dia dapat gunakan masa 2 minit tu kan? Cuma mungkin cikgu cuba kurangkan mengulang benda yang sama. Sebab dia tak tahu nak cakap apa. Dan tadi dia rasanya dalam 1 minit pertama tu dia ulang. Sebab isi dia belum masuk. Ya, betul. Kan? Tak Okey. jumpa. Tak jumpa nak macam mana belum masuk. Tapi tak apa. Teruskan saja. GPS lah. Tapi di akhirnya dalam 1 minit kedua tu memang kita dengar isi kan. Ya. Isi dia gunakan. Okey. Kalau kita dengar cikgu tadi, dia menggunakan perkataan ataupun bahasa yang sesuai dengan TMK. Ada AI disebut, kecerdasan pelbagai dan sebagainya. Apabila bercakap tentang sesuatu tajuk, kita memang kena menggunakan perkataan laras bahasa yang sesuai dengan tajuk itu. Jangan kita tak gunakan sebab itu pun dikira sebagai di dalam pemarkahan. Tak apa, ini percubaan pertama kan. Dan jangan lupa untuk selitkan paling tidak pun kata-kata hikmah tertentu kan, masa itu emas dan sebagainya untuk bahasa berbudaya itu. Macam tadi Cikgu Arif ada mengucapkan terima kasih juga kepada Q dan A dan sebagainya. Sangat baik. Okey? Baik. Terus. Baiklah cikgu. Jadi apabila cikgu dah dengar calon P tadi, calon P ada menggunakan ungkapan ataupun istilah berbudaya iaitu masa mencemburui saya. Tetapi selepas 2 minit, selepas jam itu dibunyikan, jadi tiada markah untuk bahagian itu. Sebabnya Q dan A dua-dua akan catat markah. Jadi kalau nak gunakan ya ungkapan ke peribahasa ke apa-apa, guna di tengah-tengah di minit Awal-awal. pertama. Jadi bila loceng dah bunyi, cikgu nak berpantun ke apa, semuanya tak akan dikira. Akan stop terus bila loceng dibunyikan. Kalau cikgu masih ada idea, teruskan sajalah sampailah akhir. Dan penutupnya cikgu kena bagi tahu itulah saja pendapat daripada saya. Baiklah, seterusnya calon C, ulaskan cara teknologi maklumat dan komunikasi TMK dapat mempercepat proses pencarian maklumat guru. 2 minit dari sekarang. Okey, terima kasih Maaf, saya akan berbincangkan tentang tajuk teknologi maklumat dan komunikasi TNK dapat mempercepat proses pencarian maklumat guru. Dulu guru kalau mau cari sesuatu maklumat, guru hanya dapat mencari melalui Google sahaja. Lepas tu buku-buku, rujukan buku-buku, tetapi dengan ada teknologi maklumat dan komunikasi seperti ChatGPT yang semakin hebat sekarang, Gemini, LM, guru-guru dapat mempercepatkan proses pencarian maklumat mereka. Dulu kita perlu menggunakan masa yang panjang untuk mencari satu maklumat, tapi dengan teknologi yang baru ini kita dapat klik saja atau berikan arahan kepada AI ini, lepas tu dia akan tolong kita dan kita cepat dapat apa yang kita mau. Dan ini merupakan proses saya membuat latihan untuk murid saya, sediakan pengajaran dan pembelajaran saya, dan dengan itu saya dapat membantu murid saya. Selain
selain itu, kalau masa pencarian maklumat saya menjadi singkat, saya ada lebih banyak lagi masa untuk sediakan latihan, permainan dan sesuatu yang lebih menarik untuk murid saya. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih. Satu perkongsian isi yang bagus sebenarnya. Cuma di hampir penghujung tadi dah tak tahu nak cakap apa kan. Okey. Apa yang boleh saya dapatkan daripada persembahan cikgu tadi, mungkin yang lain juga jangan lupa untuk masukkan penanda wacana. Sebab rasanya tak ada langsung penanda wacana yang cikgu masukkan tadi. Selain itu, oleh yang demikian, pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Sebab dan satu juga penggunaan kata ganti nama. Teknologi maklumat ini bukannya manusia kan. Kita jangan gunakan dia. Ia dan kita kena gunakan penggunaan yang betul lah, supaya apa yang kita percakapkan itu, sebagaimana yang saya maklumkan di awal tadi, susunannya masih dalam susunan yang betul, menggunakan bahasa Melayu yang standard, dan penggunaan istilah bahasa Inggeris tidak dibolehkan. Seboleh-bolehnya jangan sebut. Contoh macam klik. Klik dalam bahasa Melayu apa? Tekan. Button, butang. AI, kecerdasan buatan, dan sebagainya. Internet, website, laman sesama. Okey, benda-benda begitu cikgu kena fikir betul tak aku ni? Sebab memang akan dikira adakah cikgu betul-betul dapat menggunakan bahasa Melayu itu sepenuhnya. Istilah-istilah tertentu memang kita kena, memang Q dan R tu dia tidaklah macam tengok cikgu macam tu kan, tapi dia akan mencatatlah apa kekurangan dan juga kelebihan yang boleh untuk markah cikgu. Okey? Baik, seterusnya. Pada calon D, ulaskan cara teknologi maklumat dan komunikasi TMK dapat membantu untuk membentuk gaya pemikiran guru. 2 minit dari sekarang. Terima kasih kepada Q dan R di atas ruang dan peluang yang diberikan pada saya hari ini. Jadi saya akan mengulas tentang tajuk teknologi maklumat dan komunikasi dapat membentuk gaya pemikiran guru. Jadi saya sangat bersetujulah dengan kenyataan ini, di mana teknologi maklumat dan komunikasi ini sangat membantu untuk membentuk gaya pemikiran guru tu untuk menjadikan guru seorang yang kreatif dan inovatif. Okey, sebagai contoh, pengalaman saya sendiri di dalam kelas memang tidak dapat dielakkan untuk tidak menggunakan teknologi. Jadi memang jikalau saya tidak tahu atau tidak mahir sekalipun, saya perlu beradaptasi untuk menggunakan teknologi. Jadi bab kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jadi saya perlu belajar, saya perlu mencari tahu bagaimana untuk menggunakan teknologi maklumat ini dalam PDPC saya. Sebagai contoh, saya perlu menghasilkan infografik, saya perlu menghasilkan nota-nota melalui slides. Jadi hal ini dapat membantu saya untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain daripada itu, pelbagai aplikasi dapat digunakan dengan menggunakan teknologi ini. Sebagai contoh, Canva, word wall, permainan word wall, ataupun pelbagai kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini. Jadi ini dapat digunakan dan diintegrasi dalam PDPC seseorang guru. Kerana untuk menarik minat murid pada zaman sekarang memang memerlukan infografik yang menarik, memerlukan satu daya tarikan lah, tidak seperti gaya pengajaran kita pada zaman dahulu lah. Jadi pada pendapat saya, memang teknologi maklumat dan komunikasi dapat membentuk gaya pemikiran guru. Terima kasih. Okey, tengok. Calon keempat mungkin dia dah dengar kan komen-komen daripada awal tadi. Dan dia memang menggunakan
Kalau kita dengar kan, dia gunakan bahasa yang sangat teratur, tersusun. Dia masukkan juga bahasa berbudaya di dalam tu. Dan isi dia pun dapat ditangkap kan oleh pemeriksa. Begitulah kalau cikgu dapat buat sebegitu, memang satu markah yang tinggi lah yang boleh cikgu capai untuk penilaian ini. Dan satu cara yang boleh kita ambil daripada cikgu tadi, di awal pertuturan dia terus menyatakan persetujuan tentang apa yang dia nak cakap. Saya bersetuju dengan ini. Kan? Bila bersetuju tu, di akhir dia akan ulang balik sebagai rumusan, sesungguhnya saya memang bersetuju dengan ini. Sangat bijaklah sebenarnya untuk seseorang merangka apa yang dia nak cakapkan. Membuka dengan persetujuan tertentu, menutup juga dengan persetujuan tertentu untuk mengukuhkan apa yang diperbahaskan sebentar tadi. Tanya kepada cikgu dan kepada yang lain, bolehlah berlatih di rumah nanti macam mana untuk bercakap 2 minit itu. Sebab tajuk-tajuk yang akan diberikan biasanya tajuk yang berkaitan dengan isu semasa pendidikan kita, mungkin RPM 2027 ataupun isu umum seperti Rohingya misalnya, dan sebagainya lah. Rasanya tak ada masalah cikgu-cikgu nak bercakap. Cuma apabila diuji ni, kita macam berdebar semacam kan. Dan satu lagi yang saya nak tekankan, macam cikgu Mardiana, dia gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Dia lihat Q dan R, sebab dia nak meyakinkan yang dia perkatakan. Jangan tengok kertas saja, ataupun jangan tengok atas saja. Kena tengok, sebab kita bertutur ni bukan bertutur guna mulut saja, kita bercakap guna mata juga. Bahasa tubuh kita berdiri tegak, jangan berteleku macam ni. Kita kena berdiri tegak, boleh gerakkan tangan tapi janganlah melampau sangat. Jangan macam tunjuk ke apa kan. Aku cakap santai tetapi masih ada isi di dalam apa yang dipercakap tadi. Okey? Baik? Okey cikgu? Okey? Selepas ini kita akan ke sesi perbincangan kumpulan, tetapi tidak bersama ini lagi. Kita nak pilih orang lain. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita. Masa sebenarnya 2 minit kan? Untuk persediaan. Ini ada sedikit kesilapan daripada pihak PGM. Sepatutnya 2 minit untuk bersedia, maksudnya perbincangan. Cikgu jangan diam-diam saja. Cikgu bincanglah apa-apa selepas ini apabila diberikan masa 2 minit itu. Okey? Okey. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, 2 minit nanti akan diberikan untuk berbincang. Nak menulis dalam masa 2 minit itu pun tak ada masalah. Bincang kuat-kuat pun tak ada masalah. Dia memang kena bercakap betul-betul. Pemeriksa dan penjaga masa tu dia tak kisah pun macam mana cikgu nak berbincang untuk bersedia tu. Okey, silakan. Mana? Baiklah cikgu. Jadi untuk tugasan 2, soalannya sama. Dekat bawah tu, tugasan dia bincangkan langkah bagi mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. Jadi setiap calon itu akan dapat soalan yang sama. Sebab kertas soalan tu nanti akan satu-satu di belakang tu kertas bahagian 2. Bahagian depan hanya untuk setiap calon. Jadi kalau kita lihat di sana, sabar cikgu, jangan nulis dulu cikgu. Itu soalan dulu cikgu. Kita tulis soalan. Yang cikgu hanya masuk ke bilik ujian tu nanti. Badan cikgu sama macam tadi jugalah, calon yang first tadi kan. Duduk sini bersama dengan sekeping kertas itu sahaja. Sebab sekeping kertas itu mengandungi 2 soalan, iaitu bahagian 1 dan bahagian 2. Jadi setiap calon yang bahagian 1 tadi hanya akan dapat soalan untuk ABCD itu. Itu yang membezakannya untuk bahagian kedua. Baiklah, bila dah cikgu diberi masa, gap antara bahagian 1 dan bahagian 2 tu tak akan lama macam ni. Dia akan terus. Cikgu akan terus buka bahagian 2. Jadi Q akan terus baca segala dekat situ. Anda diberikan masa 2 minit untuk bersedia.
Dalam perbincangan anda boleh berinteraksi antara satu sama lain dalam memberikan idea masing-masing. Pada penghujung perbincangan, anda diberikan peluang untuk merumuskan tajuk perbincangan berdasarkan pengetahuan masing-masing. Dan yang keempat, anda diberikan 16 minit untuk perbincangan kumpulan. Dalam sesi ini, anda diperuntukkan masa selama 4 minit seorang untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Jadi bila cikgu lagi, bila Q dah habis cakap macam tu, Q akan arahkan ataupun Q akan sebut 2 minit dari sekarang. Jadi R akan terus mulakan masa 2 minit. Cikgu 4 ni boleh berbincang macam konsep forum. Forum diskusi. Itu ialah cikgu sendiri yang kena bentang 4 minit. Ya. Satu orang. Tak. Ataupun Kumpulan. Dia boleh ajukan, berikan boleh. masa tu kepada dua lepas tu Sebab itulah 2 minit diberikan Berbincang. untuk Berbincang. bersedia. bermasuk masa itu kami tentukan sendiri. Ya, siapa yang dulu. Tak semestinya calon A dulu, calon B, kemudian B, C, D. Tak. Masing-masing boleh. Dan cikgu boleh mencelah. Saya bersetuju dengan pendapat, kalau dah nama name tag tu nampak semua kan. Okay, saya setuju dengan pendapat, kalau tak tahu nama, sebut yang tag. Calon ABC. Calon ABC tu. Jadi masa itu kami sendiri yang asingkan. Iya. Tidak semestinya A mesti 4 minit, B mesti Ya. Tidak. Okey. Dia lebih kurang lah. Kita nak seimbangkan. Yang pentingnya 4 calon ni mesti bercakap. Ada Walaupun dalam satu kumpulan, tapi markah tetap individu. Sebab itu semua calon mesti bercakap. Jadi untuk 2 minit berbincang, cikgu boleh tentukan sama. Kalau dah tengok tajuk tu kan, bila kita tengok tajuk tu dalam minda kita dah ada satu-satu pembahagian kan. Belum ada idea. Sebab dalam soalan tu dia tak sama langsung dengan soalan individu yang tadi. Berkaitan dia hanya Dia lain lah. lain. Memang lain. Kadang-kadang calon tu belum kita bagi tahu arahan, dia dah tengok soalan bahagian 2. Tapi kita letak atas meja memang satu-satu dulu. Kalau macam tu, masa berbincang sebab dah mula tadi bahagian 1 individu kan. Jadi bila individu tu secara 2 minit itu dah kena antara satu sama lain. Bila bahagian tugasan yang kedua, cikgu dah tahu, okey, yang ni nak untuk bincangkan tajuk apa, yang ini sub tajuk apa, itu sub tajuk apa. Untuk cikgu tak buang masa ataupun supaya idea itu tidak bertindih, berulang. Dan mungkin kadang-kadang bila kita bercakap dah lost kan. Cara yang boleh cikgu buat adalah cikgu pas kepada kawan dengan macam ni. Bagaimana pula pandangan calon A? Daripada kita terdiam kan, kita dah tak tahu nak cakap apa. Andahlah, saya bagi yang dengan tapi dengan cara yang halus. Bagaimana pandangan calon B? Bagaimana pula dengan pandangan calon A? Terpaksa calon A itu bercakap balik. Dan dia boleh pas sampai habis 16 minit. Tapi kita hari ini kita tak akan buat sampai 16 minit Kita cuba 8 minit saja. Kita nak tengok dapat tak cikgu habiskan 8 minit itu untuk berborak. Itu setengah daripada masa. Nanti masa sebenar 16 minit. Bila dah kita tengok ataupun baca tugasan itu, yang penting adalah langkah mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. Jadi dah ada poin dekat otak kan. Poin itu yang cikgu huraikan. Satu isi dengan huraian beserta contoh cukup. Menambahkan lagi bila cikgu guna penanda wacana, peribahasa, pantun, itu menambahkan markah walaupun secara berkumpulan. Sebab mata Q dan A tajam, cikgu dia boleh nampak calon mana yang bercakap, calon mana yang diam. Betul. Elakkan diam itu. Macam yang Cik Azizi bagi tahu, Bella, bagaimana pula pendapat calon B? Kita kena bantu juga lah. Kadang-kadang kalau kita tengok ada kawan-kawan yang macam dia diam sepanjang tu,
bagilah cuba bagi dia untuk cakap. Kalau dia tak dapat juga, baru ambil balik. Dan dalam perbincangan 16 minit itu belum berumusan sebab habis 16 minit baru ada 3 minit untuk merumus. Jadi cikgu kena bercakap dulu tentang tajuk itu. Ada lagi cakap lagi, ada lagi cakap lagi. That's why saya beritahu dari awal tadi, paling senang bersetuju. Kalau tak bersetuju pun tak ada masalah kan. Saya tak setuju ataupun saya bersetuju tapi saya ada pandangan lain pun boleh juga dan sebagainya lah. Yang penting habiskan 16 minit itu. Masa tak akan dihentikan. Contohlah semua dah tak tahu nak cakap apa kan. Kita saling tengoklah. Dia tengok tengok calon tengok kami balik. Dia macam tu. Kalau begitu bolehkah kami ulang semula yang ide yang sebelum itu? Terpulang. Janji Janji, sebab masa masa, yang dibunyikan 16 minit. 16 minit. 16 minit tu kalau kita borak-borak minum-minum sekejap. Tapi bila duduk di meja keramat ni 16 minit itu rasa macam 16 tahun. nak menghabiskan. Jadi cikgu bercakap tu slow-slow. Supaya masa tu sebutan itu kita memanfaatkan bahasa Melayu, gunalah sebutan bagus dalam bahasa yang sesuai. Okay. Boleh kita mula? Kita cuba Kita cuba. Baiklah, saya akan baca. Baiklah cikgu, sekarang bahagian kedua. Dah semua Q dah baca 1 sampai 4 titik-titik tu tadi. Baiklah, tugasan untuk perbincangan. Bincangkan langkah bagi mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. 16 minit dari 2 minit? masa bersedia tadi 2 minit. Jelas Belum bersedia lagi. belum bersedia lagi. Okey dah cikgu. Okey, sorry cikgu. Baiklah, saya akan mula semula. Untuk tugasan bahagian 2 iaitu perbincangan kumpulan, bincangkan langkah bagi mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. 2 minit dari sekarang. Jadi bagaimana idea saya memayangkan langkah saja satu kerajaan secara jadi ketika yang pendidikan ya kerajaan dulu lah, lepas tu pendidikan ketika yang individu. Kalau kita ada orang satu lagi, karena ada satu lagi. Jadi pendidikan kerajaan individu, yang satu lagi macam mana? Pendidikan boleh bagi isi dari negara yang universiti lah. Tapi kalau dari mana negara? Jadi itu yang universiti itu untuk tawarannya itu. Tapi luar negara yang tarik mereka akan seperti itu. Jadi mereka yang akan belajar ada pembantu isi macam digital, pendigitalan pendidikan. Cakap-cakap MBA, MBA. Jadi dia sebut dia bukan bersihkan dia macam dia kerjaan dia tak boleh sekali. Tapi dia semua dia mampu. jadi mereka lebih mudah untuk belajar. Individu mereka boleh sendiri yang mempromosikan. Baiklah, masa persediaan perbincangan telah tamat. Jadi letakkan pen di atas meja. Baiklah, 16 minit dari sekarang. Kita mulakan perbincangan ilmiah kita tentang mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. Karena kita lihat bahasa Melayu adalah bahasa indah, bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat halus. Kita dia memang cantik.
Kita lihat dia ada syair, ada puisi, kadang-kadang dia sangat menarik. Kalau kita tengoklah, itu pandangan saya mulanya lah. Kalau pandangan perempuan bahasa Melayu. Pada pandangan saya, bahasa Melayu itu memang sesuatu bahasa yang sangat indah. Kita yang dilahirkan di negara Malaysia telah dididik bahasa Melayu sejak kecil lagi. Jadi apa yang kita perlu buat untuk antarabangsakan bahasa Melayu di pensanta dunia ialah kerajaan perlu membuat beberapa langkah. Contohnya, kerajaan boleh mempromosikan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa supaya untuk menarik lebih banyak pelancong ke ataupun orang asing, pendatang asing, orang asing atau murid-murid dari luar negara untuk belajar bahasa Melayu di negara Malaysia. Selain itu, kerajaan juga boleh membuat beberapa kempen untuk menarik minat orang lain untuk belajar di negara kita. Izinkan saya untuk menjela. Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudari berkenaan dengan bagaimana langkah kerajaan mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. Okey, terutamanya seperti yang kita lihat sekarang ialah seni wati negara kita iaitu Datuk Siti Nurhaliza. Dia pernah mengikuti pertandingan di peringkat antarabangsa seperti yang kita sedia maklumlah sebelum ini. Jadi ini adalah salah satu langkah yang kita telah nampak secara realitinya beliau mengharumkan nama negara kita sebagai negara Malaysia sekaligus mempersadakan dan memperkenalkan bahasa Melayu itu sendiri di peringkat antarabangsa. Bagaimana pula dengan pendapat saudari? Saya setuju dengan cikgu berdua tentang langkah mengantarabangsakan melalui promosi dari kerajaan lah. Kita boleh buat seminar, pameran macam tu. Okey, pendapat saya pula untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu persada dunia melalui bahan pendidikan bahasa Melayu itu sendiri. Kita boleh contohnya melalui video untuk kita tunjukkan bahasa Melayu tu lah. Maksudnya yang orang luar, yang luar negara dia boleh melalui internet tu, dia boleh tengok kita punya video tentang bahasa Melayu lah. Okay. Sambung. Dan kita rasa sekarang institusi pendidikan tinggi kan ada menawarkan bahasa, pengajian bahasa. Dan kita lihat kebanyakan yang datang adalah daripada warga negara lain yang terlalu berminat dengan bahasa. Kadang-kadang kita tengok dalam media sosial, kita ada pertandingan pidato yang bukan warga negara. Dan itu salah satu cara tanda bahawa bahasa Melayu dah dimertabatkan dan diantarabangsakan di persada dunia. Lepas tu bahasa Melayu ni juga sesuatu yang senang dia pelajari kerana dia dibaca berdasarkan huruf. Jadi dia mudah untuk dipelajari. Itu yang kita rasa lah. Jadi itu cara kita mengantarabangsakan bahasa Melayu. Dan satu lagi, kerajaan perlu memperkasakan dan membudayakan bahasa itu sendiri kepada rakyatnya sendiri. Dan bila warga pelancong datang, mereka melihat kita, cara kita bahasa yang menarik, sampah santunnya. Jadi salah satu cara untuk menarik mereka untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Itu pada pandangan saya. Daripada segi pendidikan juga, sekarang ni pun kita sedang mempertabatkan bahasa kita sendiri lah. Macam mempertabatkan bahasa, memkukuhkan bahasa Inggeris. Itu salah satu kita selaburkan dia dengan, kita sama ratakan dengan bahasa antarabangsa sendiri lah. Itu pada pandangan saya lah. Jadi apa lagi yang perlu kita kukuhkan lagi tentang itu supaya bahasa Melayu terus diantarabangsakan di persada dunia. Ya, saya setuju dengan Shalom A. Saya rasa sebagai seorang individu, kita juga memainkan peranan yang sangat penting. Misalnya individu yang mereka yang mewakili pertandingan secara antarabangsa, mereka seperti contohnya pertandingan menyanyi, mereka boleh menyanyikan lagu dalam bahasa Melayu. Jadi lagu yang menarik ini mungkin boleh menarik minat orang lain untuk mendengar. Lepas tu mereka boleh mempelajari kerana mereka telah tertarik dengan keindahan bahasa Melayu itu. Jadi kita jangan lupakan pengaruh individu itu dalam pertandingan. Mereka boleh membawa satu pengaruh yang sangat besar kepada
orang lain supaya mereka boleh berminat untuk mempelajari bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Izinkan saya untuk menambah sedikit pendapat saudari. Okey, sebelum kita pergi ke lebih lanjut mengikuti peringkat antarabangsa dan sebagainya, peranan ibu bapa juga sangat-sangat penting untuk melatih anak-anak di rumah terutamanya, walaupun bukan penutur jati bahasa Melayu. Contohnya saya sendiri adalah bahasa Iban, jadi apa salahnya kalau di rumah saya akan menggunakan bahasa Melayu kadang-kala, walaupun bukan selalu, untuk bertutur dengan anak di rumah. Okay, ini lebih baik untuk melentur buluh biarlah dari rebumnya. Okay, di peringkat awal kita tanam iaitu cintai bahasa Melayu dalam jiwa anak-anak kita supaya mudah bila mereka masuk ke alam persekolahan, mereka sudah lebih mengetahui bahasa Melayu itu sendirilah. Jadi mudah untuk guru-guru di sekolah untuk mengajar mereka bahasa Melayu tersebut. Contohnya sebelum mereka masuk ke prasekolah lagi lah, mereka sudah mengenali dan tahu lebih sedikit tentang bahasa Melayu. Saya juga katanya kan, kalau dalam persembahan daripada antarabangsa mesti macam lagu Can Manik Can tu kan, bukan kita yang lagu, mereka yang nyanyikan lagu sebab bahasa tu mungkin mereka berminat dengan bahasa tu. Jadi itu salah satu petanda bahawa bahasa Melayu telah diantarabangsakan oleh kita di pesada ini. Pandangan saya juga yang kerana ibu bapa mesti sangat penting sebab mereka perlu, seperti yang calon cakap tadi, mereka perlu mendidik anak supaya belajar bahasa Melayu sejak kecil lagi. Sebab dalam zaman sekarang saya rasa rakyat kita lebih mementingkan bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu dalam kalangan semua murid. Saya rasa ibu bapa mereka lebih pilih kepada bahasa Inggeris sebab mereka kata bahasa Inggeris itu ialah international, bahasa international antarabangsa punya. Jadi kalau bagi mereka pilihan, mereka akan lebih memilih kepada bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Jadi dalam situasi ini, ibu bapa mereka kena memilih, mendidik anak-anak mereka bahawa bahasa Melayu itu adalah sangat-sangat penting dan mengajar mereka didik satu idea supaya mereka belajar bahasa Melayu dari umur kecil sampai dewasa. Baiklah, masa telah tamat. Terima kasih kepada semua calon. Okey. Kita dah tengok perbincangan ini. Apa yang boleh saya lihat daripada 4 orang calon ini, 3 orang bercakap, berbincang bersama mereka, dan ada seorang yang macam mendengar sahaja dahulu. Dia ada bercakap tadi di awal, ini yang kita katakan, kalau boleh dalam satu kumpulan itu, kalau kita tengok kawan kita, ada salah seorang itu dia macam agak kurang dia bercakap, kita cuba untuk tonjolkan dia, tarik dia untuk bercakap. Contohnya tunjuk dia lah. Saja bagi cikgu cakap saja. Cikgu kena bercakap sebab that's why dari awal tadi saya ada berikan tips kan. Kalau tak ada idea pun cikgu ambillah idea kawan-kawan tadi. Sebab apa yang saya perhatikan, cikgu Sariman dan cikgu Ting, dia dapatkan idea baharu tu daripada cikgu Eloni, kan? Dia kembang-kembangkan. Tak ada masalah. Itu cara yang terbaik lah sebenarnya. Kadang-kadang kita memang apa aku nak cakap ni? Tak apa. Aku kembangkan sajalah apa yang dia cakap tadi. Saya pun tak terfikir pasal dia nyanyian tadi. Saya rasa apabila cikgu Aloni bercakap tentang Datuk Siti Nurhaliza, rasanya dua-dua ni okey, bolehlah cakap Can Malik Can sikit, lepas tu pasal lagu lain lah. Cakap je benda-benda itu yang boleh membantu dan masih di dalam tajuk perbincangan yang betul. Cara itu baguslah sebenarnya untuk mengelakkan kita terdiam dan tak tahu nak cakap apa. Dan tolong bantu juga kawan untuk bercakap. Kita kena ajukan bagaimana pandangan saudara itulah, supaya dia cubalah. Kalau tak ada, cakap dia. Saya setuju dengan pandangan calon-calon semua. Ulang balik pun tak ada masalah. Sebab memang kita perlukan cikgu untuk cakap. Tadi 8 minit
Sepatutnya ada 8 minit lagi. Ha. Tadi memang kena kan? Mungkin dia betul. Ha. Minit ke-9 ke-10. Mungkin minit 9 10. Tapi itulah kita nak keseimbangan begitu. Dan okey, sekarang kita berikan ruang 1 minit setengah 3 minit lah untuk merumuskan. Okey. Habis perbincangan 16 minit, sekarang rumusan. Okey? Bila Q dah kata masa telah tamat, jadi sekarang rumusan tu tak akan disebut lagi. Cuba terus, bila dah bunyi tu tadi kan untuk 16 minit, jadi selepas tu semua untuk rumusan selama 3 minit. Dia takkan satu lulusan ke ataupun terpulang. empat orang buat satu lulusan. Terpulang. Kalau sebaik-baiknya 4-4 mesti bercakap. Sebab ini kemahiran bertutur. Bila bertutur kriteria tu banyak. Bila kriteria bahagian 2 ni, maka dia lebih besar daripada individu. Bila individu tadi, kalau ikut dalam borang itu pemarkahan, wajaran dia 30 dan tugasan 2 70, kesemuanya 100%. Jadi markah yang besar di bahagian 2. Jadi kriteria dia agak berbeza sikit daripada individu. Yang tu kalau saya nak ingat balik itu memang terror sangatlah. Otak saya nak ingat dia tahun lepas itu. Tapi secara Bukan satu orang di pantai. tak, sebaiknya cikgu bercakap. Sebab kita akan lihat seorang-seorang sebab dah dalam ruangan orang itu kita tak akan nampak nama. Kita hanya tahu Calon. calon A dengan angka giliran sahaja. Jadi kita tak tahu siapakah itu. Cuma kita tahu tadi tagging A, B, C, D. Jadi kalau calon D itu bercakap, kita akan fokus dengan ruangan calon D. Sebab itu mencelah antara rakan-rakan itu amat diperlukan. Jadi bila cikgu yang last ni tadi tak bercakap masa 16 minit, masa rumusan cuba. Sebab kita akan sedaya upaya untuk cari markah, penambahan markah untuk cikgu. Dan Q tak akan sebut 3 minit dari sekarang untuk buat rumusan, tak ada. Bila bunyi saja 16 minit, loceng tu dah bunyi tadi, terus buat rumusan. Perlu bagi sapaan lagi. Terpulang. Untuk memanjangkan masa kan. Okey. Nak ulang balik ah. Silakan. Baiklah. Masa telah tamat. Secara rumusannya lah yang kita dapat pada pembicaraan adalah bahasa Melayu memang dah diantara di misalnya. Cuma kita perlu perkasakan, kita semarakkannya supaya lebih menonjol dan lebih meningkatlah dia punya penggunaannya di pesada dunia lah. Sebab kita tengok sekarang pun banyak yang telah tutur dalam bahasa Melayu. Ya, saya setuju dengan calon A. Jadi pada rumusan saya ialah kalau mau mengangkat pada antara bahasakan bahasa Melayu di prasada dunia, mestilah ada kerjasama dari pelbagai pihak, daripada pelbagai pihak, contohnya kerajaan, individu dan juga ibu bapa. Sebab yang kerjasama antara ini boleh membantu dalam antara bangsakan bahasa Melayu di prasada dunia. Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudara dan saudari tadi. Sebagai rumusannya, sebagai seorang pendidik lah terutamanya, kerana kita menggalas tanggungjawab yang sangat-sangat besar untuk mendidik anak-anak kita di awal persekolahan ini terutamanya. Kita kena perbetulkan dahulu dari segi ejaan terutamanya, dan juga pengaruh media sosial yang lain, contohnya di TikTok dan pelantar media sosial yang lain lah. Anak-anak kita ni mereka mudah mereka terikut dengan bahasa Indonesia terutamanya di media sosial. Jadi kita kena lihat dan perbetulkan dari segi ejaan mereka terlebih dahulu sebelum
penyakit ini semakin menular di kemudian hari lah. Bab kata orang, kita kena bangga menjadi rakyat Malaysia dan memutabatkan lagi bahasa Malaysia di persada dunia. Bab kata pepatah, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Saya jadi calon yang kedua. Contoh. Okey, bagus. Selain baiklah, mungkin kita perlu menyokong pakasa yang dibuat oleh kerajaan, seperti kebanyakan komuniti yang berunsurkan bahasa Melayu. Terutama dalam pidato itulah pidato nyanyian ayat, syair, pantun. Itu sebab bahasa itu sangat menarik dari bahasa Melayu kalau kita kenalkan kepada pihak-pihak luar. Dan kita gunakanlah media sosial ini untuk mengembangkan pengaruh bagi sensasi siswa. Baiklah, masa telah tamat. Terima kasih. Begitulah ya, secara umumnya situasi yang akan cikgu hadapi nanti. Dan sekali lagi kami nak peringatkan, kalau ada dalam kalangan ahli kumpulan cikgu-cikgu nanti yang tidak dapat bercakap sebagaimana contoh yang diberikan, tolong dia. Sebab dalam perbincangan ini memang kita perlukan semua untuk bercakap. Itu terpulang nanti kepada pentaksir bagaimana dia nak memberikan markah. Dan pentaksir juga kalau tengok dalam pentaksiran individu atau perkumpulan, kalau individu itu dia tak bercakap, dia tak dapat bercakap juga, pentaksir boleh memberikan rangsangan kepada cikgu-cikgu. Tapi saya rasa cikgu tak ada masalah untuk bercakap sebenarnya. Kalau tengok cerita Piramli kan, cakap begitu. Rasanya cikgu cakap saja, apa-apa saja. Gunakan tips yang kami berikan. Sediakan pantun awal, pantun umum tu paling mudah bagi saya sendirilah. Kalau saya diberikan ruang, saya akan gunakan pantun buah cempedak luar bakar. Serius, saya akan gunakan tu. Sebab bagi saya pantun tu sangatlah sesuai. Saya kan budak baru belajar. Nanti kalau salah tolonglah tunjukkan. Macam itulah. Ataupun apa saja pantun yang biasa kita gunakan saja untuk memanjangkan tempoh masa kita bercakap. Okey? Boleh tak apa tu nama belakang semua? Pantun sama tu. Belajar dari keluar. Sebab sama cikgu kan. Siapa cepat dia dapatlah pantun tu. Tukar buah langsat. Buah lain lah tu. Berikan pantun sendiri. Pantun sendiri pun tak ada masalah. Pantun sendiri pun boleh. Dia tak semestinya pantun yang sedia ada kan. Okey? Baik. Tuan Dayang ada lagi? Baiklah, jadi dah kita lihat untuk bahagian 1 dan bahagian 2. Jadi bahagian 1 dan lebih kepada individu, iaitu setiap calon akan memberi idea masing-masing tanpa berbincang dengan calon yang lain. Untuk bahagian 2 memang sangat-sangat diperlukan untuk berbincang sebab kita nak lihat interaksi antara calon, 4 orang calon itu. Dan kelantangan suara cikgu diadaptasilah, jangan berbisik sehingga ke Q nanti. Kalau Q dah buat telinga macam tu tak dengar, pandai-pandai dia cikgu tengok body language Q dan R. Pastikan Q dan R boleh mendengar. Okey, untuk jarak yang Q dengan sini dengan R tadi, kalau yang hari kejadian sebetulnya satu meja dia akan double sini lah. Ini calon A, depan sini lagi calon B, dan keberadaan meja Q 1 meter dari meja calon. Jadi suara cikgu kena kuat. Tak ada mic yang diberikan pada cikgu, kita nak suara cikgu sendiri. Tapi jangan sampai menjerit. Kalau dah menjerit itu kita kena cari lagi di mana nak potong markah calon A ni. Macam tu. Jadi setiap calon kita ada ruangan-ruangan tertentu untuk tambahan markah masa membuat rumusan. Jadi macam calon D ni tadi, dia banyak diam pada perbincangan yang 16 minit pertama. Mana tahu masa rumusan dia yang kunker.
Dia banyak bercakap masa membuat rumusan. Jadi kita boleh cover balik markah-markah dia tu di bahagian 3 minit rumusan itu tadi. Yang Q dan R nak dengar betul-betul adalah semua calon bercakap. Jangan diam. Itu saja permintaan kami. Jangan diam. Bercakap. Kalau nak ulang balik apa yang rakan dah cakap, ulanglah. Macam Cik Azizi kata, kalau pantun buah cempedak di luar pagar tu, kalau ada pantun yang cikgu boleh create sendiri, lagi bagus. Terus markah besar dekat situ. Top up terus dekat di bahagian rumusan itu. Boleh cikgu? Itu baru kemahiran betul-betul, sebab itu satu hari yang lain. Sebab dia satu sesi ataupun satu sidang itu hanya 20 orang. Jadi 4 setiap satu sesi ada 4 orang. Jadi masa diberikan tadi 2 minit persediaan, 1 minit persediaan awal untuk individu. Keseluruhan itu ada 16, 17, 18, 19. Cikgu? Boleh cikgu? Boleh tu. Boleh. Tajuk perbincangan dia isu semasa. Itu saja. Isu semasa yang berkaitan dengan sama ada pendidikan, negara. Tapi tak akan lari daripada MBI itulah, memantapankan itu. Macam saja dengar saja cikgu. Itu untuk kemahiran bertutur.